Okay guys, sini je. Ya, alhamdulillah motor ke-5. Okay guys, LCV8 nak masuk 3 barang. Okay, plug rumah, air filter rumah, trompet besi. Lepas tu dia air on, plug daripada rumah racing. Right. Okay guys, alhamdulillah dah siap dah motor. Pasang 3 barang LCV8. Wui. Oh yo. Oi guys, sedap ni guys. Guys, sedap guys. Sedap, alhamdulillah guys. Okay, owner ada dekat surau. Dia solat kat sana dulu. Sambil tunggu motor siap, dia solat dulu. Lain sangat guys, memang best lah. Respon motor ni memang best. Dah ada koyak tu. Daripada segi respon, sound, memang ini yang kita nak. Kita harap owner puas hati je. Tengok kan, dia ujung tu dia ada. Ya, dia ada je. Dia koyak, lepas tu ada lagi. Ya, boleh try. Ya, ada motor. InsyaAllah guys, saya nak dengar owner punya mulut je. Oh, serius lah. Owner try, padu, betul-betul try oh. Rasa lah respon dia. Ha? Sedap. Ada koyak lagi. Awak naik futsal lah. Tu naik bukit tau. Yang awak boleh tu naik bukit. Ngam. Terima kasih banyak. Okey, kita jumpa lagi. Alright. Apa saya bagi tahu nanti? Beres.